Okay, korang pernah nampak tak produk ni? The biggest tub, the Star Drop Pink Stuff, the Miracle Cleaning Paste. It tough on stain. So dia kegunaan dia untuk membersihkan lantai atau permukaan yang susah untuk dibersihkan lah. So apa dia buat? Contoh untuk open, break, tap and lift it. Apa ni? Versatile cleaner. Okay, natural ingredient dan tak bahaya lah. So kita boleh gunakan permukaan lantai untuk bersihkan yang kotoran yang susah ditanggalkan. Okey, permukaan lantai aku macam ni, nampak ni. Yang ni memang susah nak hilang ni. Benda ni memang susah nak hilang. So aku guna benda ni, the pink Star Drop Pink Stuff ni. So dalam biji ni, nanti kita apply pada lantai ni dan kita brush. So brush yang aku guna yang ni daripada 3M. Brush ni Scott Bridge, daripada jenama Scott Bridge. So brush ni aku guna untuk brush lantai ni lagi kejap lagi. Dan penggunaan brush Scott Bridge dan juga paste itu the pink stuff ni untuk cuci lantai mozaik korang yang susah ni dapat dibersihkan dengan menggunakan benda ni. Okey, selamat cuba. Bye.